Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okay, waalaikumsalam. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa syur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Korang hafal tak surah Al-Baqarah 1 sampai 5? Hafal. Okey, bacakan sekarang. Auzubillah dulu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okay, baik murid-murid semua. Okay, boleh duduk. Terima kasih Ustaz. Okay, murid-murid semua, sebelum kita mula kelas, kita cuba tengok dekat sini. Dekat sini Ustaz ada bawa. Kita tengok kita buat tayangan video sikit Jadi Ustaz buat sendiri tahu untuk korang. Mana. Okey, ni. Okey, dengarkanlah dan hayatilah. Ustaz buat. Kat SMP Bukit Go tau. Syed, air aku dah habis ni. Macam mana aku nak buat wuduk ni? Boleh tak guna air dekat biasen tu? Amar, air tu kotor ke? Kalau kotor, nanti solat kita tak sah tau kalau nak guna air tu untuk bersuci. Tak sah. Kenapa? Air apa lagi yang kita boleh gunakan? Susahlah. Aku pula yang bagi tanya si Amal. Hujan, waktu ni hujan pula. Amar, cuba teka. Air apa yang turun daripada langit, suci lagi menyucikan, kita boleh gunakan. Itu saya tahu air hujan ke? Betul, itu air mutlak tau. Paling suci, bersuci lagi menyucikan. Tapi ada lagi jenis air yang lain. Nak tahu tak? Nak beritahulah sekarang apa dia. Kalau nak tahu, kita masuk kelas Ustaz Hashim, kelas 1 AF tau. Dekat dalam tu kita akan lebih tahu banyak lagi ilmu tentang air. So jom masuk kelas sekarang. Jom. Ya ke? Let's go, jom. Kejap. Nak tahu juga macam mana tentang debu tu kena makan ke kalau nak bersuci? Debu. Kalau tak tahu debu, kita boleh makan nak debu tu untuk bersuci, berkumur-kumur. Macam daripada Milu. Sedap tak? Debu tu kita gunakan untuk bersuci bila tak ada air. Kita gunakan untuk bertayamum, bukannya untuk makan. Islam ni mudah tau, senang je. Lah, iya ke? Ingatkan kalau bertayamum tu kena makan debu. Tak pula. Sebab itulah kita kena belajar, cari ilmu. Masa kita remaja ni kena cari ilmu untuk pandai. Jadi tak bodoh lah kita nanti. Dah. Jom kita masuk kelas Ustaz sekarang. Cepat. Alright, let's go. Okay. Nampak tak? Okay. Sekarang ni okey, apa itu bersuci? Penting tak bersuci tu? Penting. Apa dia bersuci tu? Apa dia bersuci? Suci tu kita membersihkan
Najis. Bersihkan diri, berhadas. Okey, kenapa kita kena bersuci? Kenapa kita kena bersuci? Sebab apa kita bersuci? Kuat sikit suara. Sebab untuk mengangkat hadas. Terbaik. Okey. Okey. Boleh-boleh semua. Pentingnya seorang manusia tu perlu bersuci sebab kita adalah seorang Muslim. Kalau kita tak bersuci macam orang dekat China, pergi toilet dekat China, toilet dia busuk sebab dia menggunakan orang hanya menggunakan tisu sahaja, dia tidak ada air. Jadinya seorang Muslim tu kena ada Air. kena bersuci lah, kena bersih. Boleh faham? Okey. Kita cepatkan sikit. Okey. Okey. Dah jalan dah. Tidak. Okey. Apa maksud bersuci? Maksud bersuci apa dia? Cuba sebutkan. Suci dan bersih. Maksud bersuci daripada bahasa adalah suci Dan bersih. suci dan bersih. Maksud suci daripada segi bahasa ialah Suci dan bersih. suci dan bersih. Terbaik. Okey, daripada segi istilah pula. Suci dan bersih daripada hadas dan najis. Terus tak? Apa dia? Ni. Apa dia? Bagus. Okey, terbaik. Anak soleh. Okey. Maksud bersuci ni kita suci dan bersih daripada hadas dan juga najis. Apa tu hadas? Hadas dia apa dia? Hadas. Contoh hadas terbagi kepada berapa hadas? 2. Okey, apa yang pertama? Hadas kecil. Baik kedua? Hadas besar. Okey, apa dia hadas kecil tu? Apa dia? Kecil dengan berak. Tai. Okey, macam mana nak angkat hadas kecil tu? Macam mana kita nak angkat hadas kecil tu? Berwudu. Berwudu. Macam ni jawapan kita nak. Kita berwudu. Okey, macam mana nak angkat hadas besar? Mandi. Yang pandai lah. Okey, mandi wajib. Jadinya hadas ni dia kena angkat tau. Kena angkat. Okey. Hadas ni kena angkat. Angkat macam ni ke? Hadas kena angkat macam ni. Satu dengan satu. Wuduk dengan Mandi wajib. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, yang kedua pula, apa dia hukum bersuci bagi umat Islam? Wajib. Wajib. Ada sunat boleh tak? Maimunah, sunat boleh? Okey, kalau wajib, kenapa Allahumma salli Muhammad, kenapa kena wajib bersuci ni? Sebab apa? Supaya membolehkan untuk kita solat. Ya, itu. Sebab membolehkan untuk kita solat. Pentingnya apa nama dia bersuci tu? Okey, penting tak bersuci? Penting. Okey, jadi kira yang penting apa hukum dia? Paling penting. Wajib. Sekelas apa hukum dia? Wajib. Wajib. Zara, apa hukum dia Zara? Apa hukum dia Zara? Hukum bersuci. Zara, apa dia hukum bersuci? Wajib. Bagus Zara. Okey, kiranya kalau Zara faham, semua faham. Okay, the next okay, dalam bersuci ni dia ada dalil tau. Kita bersuci itu ada sebab. Apa dalil dia? Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa dia? Qul huwallahu. Itu akidah tu. Dalam bersuci innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mana? Ni. Innallaha yuhibbut tawabin. Apa maksud dia? Maksud dia sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang baik, bertaubat dan membersihkan diri. Okey, bagus. Ni kat sini ada dia. Ni. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang berpasangan. sabar. Dan juga orang-orang yang bertaubat.
Manusia ni banyak dosa tau. Banyak dosa tak manusia ni? Tangan, kaki dan juga anggota tubuh badan kita, mata kita, perempuan mulut kita tu ada banyak dosa, bergumpat, lelaki dan sebagainya. Maka tangan-tangan itu tu kita bersihkan dengan taubat. Dan juga Allah menyukai orang-orang yang bersuci ni sebab badan kita ni kotor. Kita apa nama dia? Kita berjalan, kita buat macam-macam, tangan dan kaki kita semua kotor. Lepas tu najis kita kalau melekat dekat najis maka kita kena bersihkan. Sebab itulah Allah kaitkan orang bertaubat ni dengan bersuci. Taubat ni dia membersihkan dalaman rohani kita tahu. Dan juga bersuci ni dia bersihkan luaran kita. Okey, faham tak faham? Okey, kita masuk pergi aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti berpasangan. Pandai. Satu gam. Mana tadi? Satu gam. Okey, aktiviti berpasangan. Okey, sekarang cuba cari pasangan masing-masing. Dah ada. Cuba cari pasangan masing-masing. Pasangan kau back lah ikut. Okey. Dah jumpa pasangan masing-masing? Tu. Awak single, awak masuk pergi situ. Awak pergi 3 orang. 3 orang. Dua orang, awak masuk pergi 3 orang. Yang tak ada pasangan tu carilah pasangan. Okey. Okey. Mudah sahaja. Ustaz bagi soalan, korang dapat jawab, Ustaz akan bagi hadiah lah. Hadiah berpasangan ni kita bagi besar sikit je. Gula-gula 6 biji. Bukan, kita bagi yang ni. Yang ni. Okey. Okey. Dia punya poin, siapa cepat angkat tangan, siapa dapat jawab, maka dia lah akan dapat. Ready. Okey, ready. Wah, jap. Tak ada 3 soalan je. Okey, yang pertama, apa kena maksud taharah? Dapat bonus lagi sekali. Okey. Yang kedua, relax. Okey, yang kedua, awak 3 orang tau, awak kena bersatu hati tau. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan? Apa hukum? Wajib. Okey, apa hukum? Okey, berikanlah satu dalil bersuci. Sebutkan cepat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Okey. Dapat awak dapat juga. Awak dapat ni je. Awak pun dapat. Okey. Okey, jadinya korang dapat sebutkan tau. Last kali kenapa korang tak bersemangat Aku tak makan mangga. Okey. Apa hukum bersuci? Wajib. Mantap tu kau. Nah. Okey, korang dah boleh sebutkan. Okey, terbaik anak-anak. Kita sambung kepada lewat dah. Kita sambung kepada aktiviti seterusnya. Okey. Kita sambung kepada pelajaran seterusnya. Alat-alat bersuci. Okey, alat-alat bersuci ni bukan. Tak tanya soalan lagi. Kita terangkan dulu. Ustaz tahu korang pandai semua. Okey. Apakah yang berlaku jika tidak ada air di kawasan rumah korang? Sabar. Bertayamum. Air bertayamum. Okey. Kita bertayamum dan sebagainya. Okey, tapi dalam kita bertayamum tu kita kena ada alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci. Apa alat-alat bersuci dia? Okey, alat-alat bersuci tu dia ada banyak lah. Tapi dekat sini kita bagi kepada 3 lah. 1 air, yang kedua debu, yang ketiga tisu. Benda-benda yang kesat. Benda-benda yang kesat. Yang macam tu. Oh, dia tukar dah. Okey. Jadinya macam itulah. Kita tutup lah. Okey. Ada gambar sebenarnya tadi. Okey, dekat sini kalau air ada banyak air. Kan banyak tak air? Okey, ada 7 kalau dekat air ni ada 7 jenis air. Apa dia? Air longkang. Air longkang pula. Air hujan. Air mata air. Air sungai. Ada 7 jenis air. Apa dia?
Apa dia air? Air hujan. Air. Lagi apa dia? Air sungai lagi. Air embun. Air mata air. Air salji. Bagus. Pandai. Okey, itu air. Kedua yang termasuk kedua. Apa yang kedua? Air mata air. Apa alat yang kedua? Air mata air. Debu. Debu ni kita makan tak untuk bersuci? Macam Amal semalam Amal. Debu ni nak bersuci, nak kumur-kumur kena kuda debu. Awak kumur-kumur kena debu lah macam tu. Penuh mulut. Jadinya boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Okey, ini jenis air. Okey, ya. Okey, yang ketiga pula, alat yang ketiga apa dia? Benda-benda yang kesat. Apa benda-benda kesat? Bagi contoh benda-benda yang kesat. Batu. Daun kering. Okey, relax. Okey. Benda yang ketiga adalah benda-benda yang kesat. Contoh dia apa dia? Batu. Batu. Daun kering. Batu. Okey. Benda kesat ni kita gunakan untuk membersihkan najis tau. Kita gunakan untuk membersihkan. Tak ada air. Contoh rumah ni Maimunah. Rumah Maimunah tak ada air. Makanya dia nak basuh berak ke basuh apa ni, dah tak ada air. Kena guna benda-benda yang kesat. Contoh dia ada tisu kat situ. Tak ada tisu juga dekat dalam hutan. Guna daun. Tak ada daun juga dalam hutan. Guna apa? Batu. Tapi elok-eloklah batu, nanti calar ke belakang. Boleh ya? Nanti susah lagi nak berak. Okey, faham? Jadinya itulah dia apa nama alat-alat untuk bersuci. Okey, sekarang kita masuk pergi aktiviti terus. Okey. Air digunakan untuk wuduk dan mandi wajib. Tanah digunakan untuk tayamum, menggantikan mengangkat hadas tu dengan berwuduk. Okey. Lepas tu batu dan benda-benda kesat ni, apa dia? Batu dan benda-benda kesat ni membersihkanlah najis, membersihkanlah. Okey. Okey. Dekat tangan ustaz ni ada kad tau. Dekat tangan ustaz ni ada kad dengan ada pen. Ada pen macam ni. Okey. Korang jawab ni tak perlu bising-bising tau. Korang jawab ni tak perlu bising-bising, korang hanya angkat kad sahaja. Ambil pen. Kumpulan awak. Kumpulan 1, kumpulan 2. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Banyak kumpulan awak 3 ni. Kumpulan berapa ni? Tak ada. Seorang wakil je lah, seorang wakil. Ambil pen. Apa dia? Korang bagi jawapan korang menulis tau. Korang punya jawapan menulis, bukan bercakap. Korang punya jawapan menulis, tak bercakap. Okey, dapat dah? Semua dapat dah? Okey, ustaz akan mengatakan situasi tau. Lepas tu korang akan jawab dekat dalam pen tu, dekat dalam kad tu. Okey? Okey, boleh? Okey, situasinya jeng. Situasi yang pertama, Ammar duduk dalam kampung yang tidak ada air. Apakah alat yang digunakan untuk Ammar untuk bersuci? Bersuci, mengangkat hadas. Ni ada besar sikit. Apa tadi ya? Angkat. Bersuci. Ni jawapan dia. Kurang tepat. Bersuci, mengangkat hadas. Kurang tepat. Ya. Apa? Ammar dalam kampung Ammar tu tak ada air. Lepas tu dia nak angkat hadas, dia mandi wajib pula. Debu tanah. Tambah sikit lagi kat belakang dia. Dia gunakan benda tu untuk apa? Cuba tengok. Debu tanah, betul lah. Kat belakang dia. Debu tanah ada benda kesat. Betul, tapi ada kat belakang dia lagi. Supaya dapat benda tu boleh diangkat. Digunakan mengangkat hadas. Untuk bersuci. Mengangkat hadas. Yang betul ada satu lagi. Kat belakang, naik ke belakang tu. Dia angkat hadas tu dengan sebut perkataan tu, maka terangkatlah wuduk dia, hadas dia. Bukan, satu lagi. Bukan satu lagi.
Dia guna alat tu, lepas tu akan terangkatlah benda tu. Akan terangkatlah. Tulis. Cepat. Dalil. Bukan dalil. Kau kena sebut dua perkataan sini. Debu untuk bertayamum. Macam tu jawapan dia. Iyalah dia guna alat. Kan dekat situ hadas kan? Tak apa. Ada lagi. Ada tiga. Bagi lagi. Okay, ready. Okay, situasinya jeng. Mustafa berada di tempat yang sangat sejuk. Kalau dia mandi, maka boleh menyebabkan kematian. Boleh matilah. Apakah alat bersuci yang boleh digunakan oleh Mustafa untuk berwuduk dan juga mengangkat hadas? Air ais. Ustaz. Air salji. Air salji sejuk dia. Okay. Soalan dia lebih kurang tadi juga. Cuma situasi dia berbeza. Cepat. Air mutlak. Macam mana dia guna air mutlak tempat dia sejuk? Ustaz. Dia buka Tanah. Untuk mengangkat hadas. Cepat. Ada awak pula. Betul merah. Ustaz. Kumpulan kan? Apa ni? Ayam bun. Tak lah. Jawapan dia lebih kurang tadi juga. Lebih kurang tadi juga. Tempat situasi dia sejuk tau. Dia tak boleh nak ni. Kalau dia guna air dia boleh mati. Apa lagi kalau dia nak pergi salji, dia terjun kat salji macam tu. Ya, dia boleh mati. Sejuk sangat. Jadinya dia guna benda. Jawapan dia lebih kurang tadi juga yang pertama tu. Apa dia? Dia punya perbuatan dia ni boleh mengangkat hadas dan juga boleh mengangkat wuduk dia. Tulis cepatlah. Ustaz, benda kesat untuk bersuci. Mengangkat hadas, dia boleh bersuci. La ilaha illallah. Apa benda dia? Benda dia apa? Tuh. Dan kering untuk bertayamum. Apa cepat? Cepat. Apa? Coba tunjuk. Debu untuk bertayamum. Boleh. Satu kumpulan ni lah. Bukan lebih kurang, memang sebiji Ustaz. Yalah, betul korang kena fikir. Okey. Last kali, paling senang. Next. Last kali. Jadi gini. Amar pula. Maimunah duduk dekat tepi laut. Lepas tu dia nak mandi wajib. Apa yang dia buat? Ustaz, mandi air laut. Mandi air laut. Macam tu lah. Mandi air laut. Dekat pula. Set kongsi dengan kumpulan ni ya. Kongsi dengan ni. Okey dah. Korang pegang dulu, okey. Kita next masa mencemburui kita. Okey. Bagilah dulu. Kau ada banyak. Okey, kita masuk yang seterusnya, jenis-jenis air. Jenis-jenis air korang tahu tak ada berapa jenis air? Ada berapa? 7. Ada berapa jenis-jenis air? 7. Ada berapa jenis-jenis air? 4. Apa yang pertama? Air? Air mutlak ke sifat dia apa? Air mutlak? Air bersih yang belum digunakan. Suci dan untuk mensucikan. Baguslah budak-budak sekarang ni pandai semua. Okey, air yang kedua pula air apa? Air mustamal. Air mustamal ni benda? Air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Zara, air mustamal tu apa? Air suci. Air mustamal boleh digunakan untuk air mustamal dia boleh gunakan untuk bersuci tak? Tak boleh. Boleh. Kalau bersihkan najis boleh. Tapi kalau untuk bersuci ambil uduk tak? Tak boleh. Okey, pandai semua. Okey, yang ketiga pula air musyam. Okey, air musyamas apa dia? Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Contoh dia si Mustafa dia duduk dekat mana? Dekat Afrika. Dekat Afrika tu dia pasang tangki dia besi. Lepas tu panas pula. Maka air tu jadi air musyamas. Air musyamas ni kita boleh gunakan tak? Tak boleh. Boleh. Boleh gunakan tak? Boleh. Kita boleh gunakan. Apa hukum menggunakan air musyamas? Makruh. Okey, ting. Okey, makruh.
Jadinya air musyamas ni boleh digunakan tapi makruh. Nah, kalau korang pakai juga nanti boleh melecur. Okey, yang keempat pula air mutanajis. Air mutanajis, macam mana air mutanajis ni? Air yang dimasuki najis dan Kena najis. Air yang kena najis. Okey. Air mutanajis ni dia boleh bersuci tak? tak boleh. Boleh menyucikan tak? Tak boleh. Air tu boleh minum tak? Tak boleh. Okey, bagus. Air tu tak boleh minum sebab adanya najis. Tapi kalau air yang boleh, air tu kena najis tapi dia boleh tapi kita boleh gunakan. Apa dia? Air tu kita panggil air apa dia? Dimasuki najis. Oh, pandai dah Amar ni. Air yang melebihi 2 kola. Okey, 2 kola tu bersamaan dengan berapa liter? 216 liter. 216 liter. Berapa? 200. Boleh. 200. Pandailah korang ni. Okey. Jadinya air tu kita gunakan untuk bersuci. Empat jenis air tu korang dah tahu maksud dia. Okey. Aktiviti ni kalau tak siap ni korang boleh hantar esok raya esok tak ada. Hari Isnin. Okey. Sekarang ni korang tuliskan jenis-jenis air. Air yang pertama. Ada biru. Perempuan lah pink. Ustaz tak biru Ustaz. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2 Ni. korang yang buat. Okey. Sekarang ni ada marker tu kan? Okey, buat sekarang jenis-jenis air. Buat empat air tu. Siapa yang paling cantik Ustaz bagi hadiah? Mami, silakan. Okey, jenis-jenis cepat. Buat secara berkumpulan. Ikut kreativiti korang. Ada dalam poket. Tak, empat jenis. Empat tu. Tante ada yang terpoket tante. Okey, sambil-sambil tu Ustaz akan tanya soalan tau. Ini hadiah dia. Sambil-sambil tu Ustaz akan tanya soalan, korang kena jawab. Cara korang jawab mudah sahaja. Jaga jatuh. Cara korang jawab mudah sahaja, korang tak perlu suara. Yang perlu hanya tepukan. Korang hanya tepuk sahaja. Kalau benda tu boleh bersuci, korang tepuk 2 kali. Kalau tak boleh bersuci, korang X macam ni. Boleh? Okey, kalau benda bersuci boleh tepuk 2 kali. Tak, cuba. Kalau benda tu boleh air mutlak, boleh bersuci tak? 2 kali ya. Okey. Sambil buat. Yang lain buat. Okey. Tak ada dawat. Ada satu lagi. Ada cikgu dah? Hidup ke? Ada pen kat sini, ada pen. Dekat sini ada pen, pen. Okey, buat bagi siapa paling cantik dia. Dia boleh buat. Ni. Buatlah 4 jenis air tu. Okey, air yang pertama air mutlak. Sekarang ni ikut bracket. Sekarang ni siapa yang paling cantik Ustaz bagi dia? Dia lah. Satu je Ustaz pilih paling cantik. Pemenang dia satu je. Okey, cepat. Okey. Cepat. 4 jenis air tu kena buat. Air mutlak. Bumi. Okey. Debu. Adakah debu boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Boleh. Banyak ada pasal. Bagi kawan-kawan yang lain. Awak duduk dalam satu kumpulan kan? Hari ni kita main purple. Purple is Bukit Go. SMK Bukit Go, purple, semua purple. Abang. Okey. Yang lain sambil buat Tak ada. Yang ni siapa dapat jawab, kita bagi satu kumpulan. Apa? Ini tak ada. Pink tak ada. Pink. Pink habis dah.
Habis dah. Yang lain buat. Ni dapat satu kumpulan tau. Seorang je wakil yang boleh jawab. Dia tepuk 2 kali ataupun dia X macam tu. Air bekas wuduk adakah boleh digunakan untuk bersuci? Suara Ustaz tak nak suara. Ustaz nak action je, action. Buat cepat siap. Ustaz bagi dekat dia. Oh, dia nak buat dah. Okey. Oi, belum lagi. Kita tukar soalan lain. Siapa yang bercakap cancel lah, disqualified. Siapa yang mengucapkan suara terdus, disqualified. Buatlah Mas. Ustaz, ini nak buat jenis air dengan pengertian ke nak buat jenis air je? Jenis air dengan dia punya pengertian sekali. Air mutlak pula. Ada 4 je tu. Cepatlah. Aku dah buat lagi. Ada cikgu dah keluar. Buat tajuk dulu. Okey. Cepat dapat jawab dia akan dapatlah. Okey. Amar menggunakan batu untuk bersuci. Tak boleh. Boleh lah. Lain sekali. Mustafa menggunakan tisu untuk membasuh najis. Okey, boleh. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dapat juga. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6. 6 kan? Mana? Awak pun dapat jawab tadi kan? Aku 1, 2, 3, 4, 5. Bahasa Melayu lah. Kata Jawi. Okey, cepat. Okey, masa dah habis, masa dah tamat. Jadinya bila masa dah tamat, korang akan sambung esok lah. Sebab cikgu ada keluar tunggu dah. Kita akan sambung pada hari Isnin. Hari Isnin tu korang bentang tau. Hari Isnin tu korang bentang. Okey, boleh? Okey, jadi cukup sekadar itu sahaja.